Saya di sini ingin memohon maaf di atas perkara yang berlaku ketika press conference. Perkara itu adalah perkara yang secara gimmick semata-mata. Apa sudah jadi? Adakah Warzone akan diteruskan? Pertarungan ini akan menjadi hebat sebab apa yang saya kenal beliau yang tak takut mati, yang tak kenal mati, semua kenal siapa Yusuf Azmi. Satu lempangan beliau tanpa bertutur cara, bertindak tanpa bercakap. Jangan main-main dengan Islam, kau pandang mata aku. Mana kau punya manual? Dia cakap kau makan duit sebenarnya. Isu semasa Malaysia. Best TV. Okay geng, aku nak tunjuk aku punya next workout macam mana tau. 40 lagu kan, 40 lagu Sang Saka Biru. Ada yang kita lepas. Lepas tu aku keluar macam ni. Selepas insiden teguran dari ramai pihak kepada Yusuf Azmi mengenai Warzone, termasuk oleh Jojo dan juga Kementerian Belia dan Sukan KBS yang memberi amaran tegas bahawa pihak KBS tidak teragak-agak membuat laporan polis sekiranya penganjur Warzone World Championship 2025 tetap meneruskan kejohanan itu tanpa kelulusan rasmi. Pertamanya, kita telah banyak kali menyatakan kepada syarikat-syarikat event, kepada sesiapa saja penganjur, kalau mahu menganjurkan pertandingan sukan antarabangsa yang melibatkan peserta luar negara untuk datang, mesti mendapatkan sanction daripada Kementerian Belia dan Sukan. Okey, dalam permohonan tersebut kita akan melihat insurans yang mereka beli, permit-permit yang berkaitan untuk pastikan pertandingan itu berjalan dengan selamat. Okey, kita tahu kalau mereka nak teruskan juga tak ada kebenaran, KBS akan membuat laporan polis untuk put on record that memang ini penganjuran ini tak ada sanction. Kenapa? Kerana kalau acara yang menjual tiket, penonton tak tahu, tak ada section. So then ada banyak sponsors yang terlibat. So all these things I think penganjur kena ambil maklum. Menterinya Hanayuh memberitahu penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa yang melibatkan peserta luar negara wajib mendapatkan kelulusan daripada KBS sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh berlangsung. Akhirnya Yusuf Azmi mengeluarkan kenyataan permohonan maaf terhadap apa yang telah berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera khusus kepada seluruh rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, YB Menteri KBS, Kementerian Belia Sukan Negara YB Hanayuh, YB Adam Adli, Timbalan Menteri, Kementerian Pendidikan Malaysia, YB Menteri dan Timbalan Menteri, Persatuan Muay Thai Malaysia, Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan, Boxing Malaysia Federation, Majlis Sukan Negara, Persatuan Tinju Malaysia, Persatuan Muay Thai negeri-negeri di setiap negeri di dalam negara kita, komuniti Muay Thai yang ada dalam negara kita, komuniti tinju yang ada dalam negara kita, termasuk semua yang terlibat dalam Majlis Sukan Negara dan kepada kerajaan sendiri, Jabatan Perdana Menteri. Saya di sini ingin memohon maaf di atas perkara yang berlaku ketika press conference. Perkara itu adalah perkara yang secara gimmick semata-mata dan tiada perkara yang berlaku di atas pembawaan emosi. Jadi saya di sini ingin memohon maaf sekali lagi di atas keterlanjuran dalam kita mempromosikan event, kerana ini adalah kali pertama kita mengadakan satu event secara besar dan kita mungkin tidak mempunyai pengalaman dan kita masih belajar, dan saya menerima semua teguran-teguran daripada YB Menteri, YB Timbalan Menteri KBS dan Kementerian Pendidikan Malaysia, Menteri Pendidikan Malaysia, dan termasuk fighter-fighter Muay Thai yang komuniti fighter Muay Thai, termasuk persatuan-persatuan negeri yang dalam negara kita. Saya di sini minta maaf. Saya hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk menganjurkan satu program dengan berskala baik, kerana saya juga adalah orang yang anti bully. Saya juga adalah orang yang anti pada perkara-perkara kekerasan yang melibatkan sehingga seperti terlihat mengeksploitasikan kanak-kanak. Saya minta maaf, itu adalah gimmick semata-mata. Dan yang kedua, saya minta maaf dilihat seperti menggunakan kanak-kanak untuk menaikkan event atau mempromosikan event. Saya secara jujurnya, secara jelasnya, tidak pernah sesekali saya untuk melakukan demikian, kerana itu adalah gimmick semata-mata. Dan saya sedar selama ini kanak-kanak ini, contohnya anak saya, pernah melalui satu proses face off, weigh-in dan sebagainya. Saya tidak pernah melihat perkara itu boleh berlaku sampai sebegitu, sedangkan saya cuba sedaya upaya untuk membisikkan kepada beliau supaya hanya bercakap tentang rekod perlawanan sahaja.
Tetapi saya minta maaf kerana gimmick itu terlalu ketelanjuran. Di situ saya mohon maaf di atas insiden yang berlaku kepada kanak-kanak. Dan saya berjanji untuk belajar di sini bersama semua ahli pasukan saya dan kita sentiasa menerima teguran secara terbuka. Terima kasih kepada Presiden Muay Thai Malaysia dan semua yang terlibat kerana telah banyak memberi tunjuk ajar, dan saya terima kasih kepada semua fighter-fighter international termasuk Alif Rakib, Rifdan Masdo, Johan Ghazali dan semua fighter-fighter legend yang ada dalam negara kita, termasuk semua fighter-fighter ex One Championship punya fighter dan semua. Saya minta maaf sekali lagi. Ini adalah kali pertama kita menganjurkan events. Jadi saya harap semua dapat memberi kerjasama dan teguran yang lebih baik, kerana tiada perkara yang saya ingin bawa di dalam Warzone World Championship melainkan untuk menaikkan combat sport, kerana saya adalah pecinta combat sport. Saya duduk dalam dunia silat, saya duduk dalam dunia Muay Thai, tapi saya bukanlah orang yang menerajui, maksudnya mengadakan acara, program atau penganjuran. Ini adalah kali pertama dan saya mohon maaf sekali lagi, dan saya harap di masa-masa akan datang kita dapat kerjasama dengan baik. Dan saya di sini telah menghantar permohonan maaf secara rasmi kepada Kementerian Belia Sukan Negara dan juga kepada YB Menteri, kepada Timbalan Menteri, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepada semua persatuan-persatuan, kepada Persatuan Muay Thai Malaysia, Persatuan Negeri. Saya mohon agar kita dapat lebih mengangkat combat sport ke arah lebih baik, dan saya berjanji tiada lagi gimmick-gimmick ataupun konten-konten yang melibatkan unsur-unsur keganasan. Saya akan pastikan supaya mereka mematuhi SOP atau mematuhi peraturan undang-undang di dalam sukan combat sport, supaya perkara-perkara sebegini membawa gambaran yang tidak baik kepada masyarakat ini tidak berlaku lagi. Dan saya akan pastikan supaya kanak-kanak tidak melalui sebarang proses trash talk dan sebarang proses melibatkan mereka boleh menunjukkan sebarang promosi yang melibatkan kanak-kanak. Jadi di sini saya mohon maaf sekali lagi. Saya mohon maaf secara terbuka dan saya berlapang dada sesiapa organisasi mana-mana untuk bekerjasama, untuk bersama-sama, untuk kita sama-sama menaikkan combat sport dalam negara kita. Saya tiada hala tuju yang lain, objektif yang lain, melainkan untuk melihat fighter-fighter Malaysia ini mendapat kebaikan dalam event-event yang sebegini. Dan saya pasti tujuan Kementerian Belia Sukan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melihat anak-anak kecil ini tumbuh membesar menjadi orang yang berdisiplin, mempunyai orang yang beradab, berattitude, mempunyai orang yang mempunyai jati diri. Jadi itu yang saya sedang tekankan, dan saya sekali lagi mengatakan saya menentang kepada pembulian, dan kerana saya juga orang yang duduk dalam menentang ke atas penindasan dan pembulian ke atas masyarakat. Jadi saya sekali lagi memohon maaf, dan saya akan memastikan kita mematuhi dan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara, oleh Kementerian Belia Sukan Negara, oleh Diraja Malaysia, oleh semua yang berkaitan dengan undang-undang sukan. Jadi terima kasih daripada saya, dan saya harap kita dapat terus majukan combat sport negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.